Taufah. Sekarang ni dia ni berada dekat Carnival Rasa Asli Desa. Taufah kami yang ada flavor. Kami ada 4 flavor, satu ori, satu jagung, dan satu lagi pandan. Kami ada juga flavor kari tapi hari ni dah habis stok korang. Tapi jangan risau, hari ni dan esok kami masih berada di Carnival Rasa Asli Desa. Kami akan buat promo. Yang beli 5, kami jaga harga RM25 sahaja. Rempeyek Cik yang berada di Carnival Rasa Asli Desa di Wangsa World Mall, Maju Jaya, Kuala Lumpur tau. Kita ada promosi rempeyek original 125, 3 balang 55. Kalau yang perisa ni ada cheese salted egg sukurin 135, 255 tau. Yang mana nak rempeyek kita akan bagi tester dulu Hari untuk ni kita ada promotion skewer. So macam yang Cik nampak kat sini, satu pieces kita jual RM13. Tapi kalau anda semua datang sini, hari ni kita buat promotion satu pieces jadi RM10. Dan daripada Wahyu kita ada beef skewer, kita ada lamb skewer. Dan signature kita orang of course tom yum. Ada tom yum kan? Tom yum kita memang fresh. Kita buat pagi tadi dan kita serve. Kalau habis lah. So dia double. So dia tak kembang awal lah. Betul. Dihidangkan sekali dengan inoki dan juga dia punya ni lah. Garnish dia kat sini. Daun ketupat. Ni tom yum dia. Betul. Yang pekat kau gila Okey, sini kita ada menjual popok lekor, sata, kita ada penyu, popok keping, kita ada sos. Tengok ke depan-depan ni kita ada sata goreng, sata bakar dan keropok goreng. Untuk hari last untuk semua orang, popok keping kita bagi satu paket RM12. Beli dengan 5 paket kita bagi harga RM50 saja. Sos botol satu RM6, kita bagi 2 botol RM10. Dan yang lain-lain pun ada. Untuk pembelian RM100 ke atas kita akan bagi free gift untuk korang semua. Nak minta sos ke, nak minta keropok ke, semua boleh. Layan. Kita habiskan semua stok. Kat mana ni? Boleh je memang boleh minum air kopi tanpa gula, kocicah dengan padu. Padu Tiang. Dia resipi mana cik? Melaka. Melaka.